Kalau saudara tengok dalam laporan audit negara baru ni, dalam laporan audit baru ni, Majlis Sukan Negara ni dia beli kuda 23 ekor. Wak main lah kuda, wak main lumba kuda. 23 ekor kuda dia beli. Sekor kuda ni harga 246,000. Sekor. Sekor kuda 246,000. Dekat-dekat dengan Mercedes berapa siri tu. Sekor kuda. Majlis Sukan Negara beli 24 ekor kuda. Ni laporan majlis ataupun laporan ketua audit negara. Dalam 23 ekor kuda ni yang dia beli ni dengan harga sekor 246,000 sekor ni, 5 ekor je boleh tanding. Hak lain tu cirah perut, sakit orak. Dia beli kuda sakit. Allah, Malaysia ni kan lagu tu lah sokmo-sokmo pun. Beli kapal selam tak boleh nyelam, beli kapal terbang tak boleh terbang, enjin tak ada. Ni beli kuda 23 ekor, 5 ekor je boleh tanding. Sekor 246,000. Ni contoh yang disebut oleh audit bagaimana berlakunya penyelewengan dalam membelanja dan juga mengurus dana rakyat, dana negara. Tu cerita lembu, hak ni cerita kuda. Tu kita tak buka lagi cerita-cerita lain lagi tu. Pendek kata, pah kesuk lah UMNO ni, pah kesuk.